Kau sebat dia, kau pukul dia, kau seksa dia. Aku baru tengok satu video daripada Pak Ni, walaupun tu video lama, tetapi aku rasa video ni banyak gila pengajaran. Aku suruh editor klip sekiranya dia boleh jumpa video tu, okey? Selalunya kalau ayah partner yang segarang macam mana ayah orang ini nak buat sesuatu benda di luar kebenaran ayah itu, saya akan fikir bukan satu kali tetapi 10 kali. Tapi masih buat juga, itulah dia benda yang dilakukan oleh ayah. Tetapi benda yang cuba Pak Ni nak sampaikan lah dalam video ni, sekiranya kita sebagai mak bapak, kita ada menghadapi situasi di mana anak kita ni melakukan perkara yang bertentangan dengan undang-undang. Tak kisahlah mungkin dia hisap vape dekat sekolah ke, ataupun dia kantor tengok ke, ataupun dia kantul merosakkan anak dara orang lain, ataupun dia kantul dengan benda-benda yang merepek, yang memberi kesan kepada keluarga. Yes, aku faham sebagai seorang ibu bapa, tak kisahlah kau bapa ke, kau mak ke, bila kau dengar berita ni kau akan rasa marah, kau akan rasa kecewa, semua benda lah akan mengalir dalam hati dan juga sanubarikan. Dan bila kau rasa benda-benda ni, kebanyakan orang dia akan cuba untuk lahirkan perasaan ini dengan cara menghukumlah kanak-kanak ini. Dan kebanyakan masanya orang lelaki ni lah, aku bukan nak rasa bersalah untuk benda ni, yang mana kadang-kadang orang lelaki ni lebih memikirkan emosi daripada kesan jangka masa panjang sekiranya dia bertindak mengikut emosi, okey? Yang aku masukkan adalah sekiranya bila kau sebagai bapa mendengar anak kau melakukan perkara yang terkutuk, kau terus ambil cerita ini, kemudian kau hukum dia terturut. Kau sebat dia, kau pukul dia, kau seksa dia. Sebab apa? Sebab kau percaya bahawasanya apa yang dilakukan dia salah dan perkara ini patut dihukum sewajarnya. Dan bagi engkau punya pemikiran sebagai bapa ketika itu adalah untuk merotan, memukul anak kau, menyeksa anak kau. Kau kena faham, Mat, dalam keadaan ini bukan saja perkara ini bertentangan dengan undang-undang, Mat. Sekiranya kau menyeksa anak kau sampai dia berdarah, sampai dia koyak, rabak, sampai dia lebam, ini adalah satu seksaan dan juga abuse kepada anak kau. Memang definitely sekiranya perkara ini dirujuk kepada pihak polis akan didengari dan akan ada sesatan yang dilakukan atas diri kau. Tak kisahlah berapa banyak jasa dan duit dah kau korbankan kepada anak ini. Sebab apa? Sebab tidak ada mana-mana manusia yang patut dibuat seperti itu, diseksa seperti itu, walaupunlah dia melakukan kesalahan jenayah sehingga memberi kesan kepada orang lain. Sebagai bapa, kau kena ingat benda ni. Janganlah kau pukul, kau rotan anak kau mengikut perasaan sampai ada kesan luka, sampai dia ada kesan trauma kepada mental. Dan satu lagi lah, daripada pengesian daripada partner sendiri, walaupunlah kau mungkin tak seksa anak kau, walaupunlah lepas kau dengar berita-berita ada anak kau buat hal kat sekolah mungkin mengecewakan kau, rasa geram, kau nak rotan dia. Setelah kau rotan dia tu, kau sendiri kena ambil masa pergi jumpa dengan anak kau ni. Kau jelaskan kenapa walaupun sekolah dah ambil tindakan tertentu dan bagi tindakan disiplin kepada budak ini, kau sebagai ayah ataupun sebagai ibu masih kena gunakan kuasa kau untuk memberi disiplin kepada anak ini. Kau kena jelaskan bahawasanya apa yang dia buat tu salah. Walaupunlah kau kena jelaskan, Mat, 100 kali. Walaupunlah dia kena buat benda ni 100 kali baru dia faham bahawasanya benda tu salah, kau tetap jalankan tanggungjawab kau. Lepaskan rotan dia, lepas kau sebat dia, kau duduk kat sebelah dia, kau cakap, aku sayang kau, aku cinta kau, aku nak kau jadi orang yang baik, kenapa aku rotan kau? Ayah partner pernah buat partner marah, sebat, tetapi malam bila orang tak ada, dia akan bangunkan partner dan dia akan cakap baik-baik, apa yang ayah buat tu sebenarnya ayah sayang kat engkau. Beritahu kepada budak-budak ni. Sebab apa? Sebab kita tak nak budak-budak ni bina trauma dalam hati diorang, dalam sanubari diorang, dan kemudian diorang resent kita, diorang benci kita hanya kerana semata-mata kita kisah tentang perkembangan dirinya di masa yang akan datang. Kadang-kadang budak-budak ni tak faham apa niat kita bila kita lakukan suatu perkara. So kita kena ambil approach dan jelaskan kepada mereka, okey?